seseorang itu akan mati seperti mana cara kehidupannya. Kalau hidup dia ketagih arak, tiap 2 hari minum arak, tiap-tiap 3 hari minum arak, tiap-tiap minggu mesti kena arak, dia akan mati dengan cara dia akan pegang botol arak tu waktu minum. Tiap-tiap orang, kata Nabi, akan mati dengan cara kehidupannya. Ada orang, tuan-tuan, tiap-tiap hari duk fikir video apa nak berkeluar hari ni, nak buat dalam channel dia, dalam YouTube. Video merapu pula tu. Video tayang kekayaan dia dengan video merapu. Ada orang, tiap-tiap hari mesti ada video dia. Dia nak tayang kekayaan dia ataupun dia nak buat benda merapu lah, benda hak tarik perhatian orang. Setiap hari dia fikir. Kita tengok dia. 3-4 tahun dah macam tu punya cara hidup dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Nabi sebut kalian akan mati dengan cara bagaimana kalian hidup. Hati-hati. Nombor 4, tak ada siapa boleh beli tarikh mati dengan tempat mati dia. Hang Perdana Menteri 2 kali ke, hang jadi agung 2 kali ke, hang jadi presiden negara mana 13 tahun ke, hang tak boleh beli tarikh mati, tempat mati. Siapa pilih? Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada roh dan nyawa ataupun diri seseorang yang tahu esok apa akan terjadi pada dirinya. Sebab tu nak sebut apa esok? Insya-Allah. Insya-Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Takkan siapa tahu esok dia nak buat apa. Apa ramai orang dalam jadual dia, sekian mati petang tu, esok tak sempat. Dia menteri, dia artis, dia orang kaya, dia tetap akan mati. No? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang maha mengetahui itu ialah Allah. Surah Luqman ayat 34. Allah Ta'ala kata hampa tak tahu apa dia hampa nak buat esok. Dan kata Allah, kamu juga tidak tahu di bumi mana kamu akan dimatikan oleh Allah. Tuan-tuan, malaikat maut pun tak tahu, sehinggalah Allah Ta'ala bagi tahu dekat dia. Hari ni siapa mati?